So ini adalah SR. Kalau yang macam ni adalah AR ataupun alternate art 1 star. Untuk yang SR ni dia 2 star. Maksud dia lebih rare lah dan lagi susah untuk dicari. Ini adalah Bobo Boy sopan. Jom kita tengok macam mana bentuk SR daripada pack Blazing Frost ini. Ku Putri apa ni? Awesome Down, geng. Awesome Down. So ada Tokasa, Rocket Fish. Kalau hijau ni memang tidak sesuai dengan dia lah, geng. Patut diorang bagi color biru lah. Kita ada Bobo Boy Halilintar dan kita ada SR Bobo Boy Sopan. Memang lawa lah, geng. Ada texture. Tapi sebab dia guna color hijau, geng, dengan color purple, itu yang buat saya kurang minat lah. Saya pun tidak tahu kenapa Monster suka guna color-color yang kurang menarik ni untuk pack-pack yang terbaru. Masih lawa, cuma itu bagi pendapat pribadi saya lah. Ini personal preference. Saya lagi suka kalau dia guna warna-warna yang cerah, ataupun color biru lah, bersesuaian dengan tema sopan dia tu yang berdasarkan angin kan. So card ni dalam nilai dia sekarang ada orang jual RM50 ke RM80 lagi kan. Macam biasa lagi yang kad-kad SR ni, suatu hari nanti dia akan melonjak naik. Nilai dia akan bertambah lah.